Ramai ingat suit MotoGP cuma jaket kulit biasa, tapi hakikatnya suit ini lebih canggih daripada sesetengah kereta. Suit MotoGP bukan sekadar kulit, tetapi sistem keselamatan yang berteknologi tinggi yang direka untuk menyelamatkan nyawa pelumba pada kelaujan lebih 360 km per jam. Suit ini mempunyai sensor yang memeriksa pergerakan badan sehingga 1000 kali sesaat. Bila sistem mengesan pelumba hilang kawalan, airbag akan mengembang dalam 25 mil saat, lebih pantas daripada kita berkelip mata. Kulit yang digunakan pula bukan kulit lembu sepenuhnya. Kebanyakan suit premium menggunakan kulit kangaroo yang lebih ringan, lebih nipis, tetapi lebih tahan geseran ketika terjatuh. Satu suit mengandungi sekitar 150 sehingga 190 kepingan yang dijahit menggunakan benang Kevlar supaya tidak mudah koyak ketika meluncur di atas litar. Bonggol di belakang suit bukan sekadar untuk aerodinamik. Dalamnya terdapat bekas air minuman yang disambungkan ke helmet supaya pelumba boleh minum ketika berlumba. Slider pada bahu, siku dan lutut pula diperbuat daripada titanium ataupun magnesium yang mampu menahan suhu gesaran melebihi 450 Celsius. Lagi menarik, suit MotoGP sebenarnya dijahit dalam posisi menunggang. Sebab itulah kalau diletakkan di atas lantai, ia nampak bengkok dan hampir mustahil berdiri tegak. Sepanjang satu perlumbaan, pelumba boleh kehilangan sehingga 5 kg berat badan akibat haba dan peluh yang melampau. Dan selepas kemenangan besar, suit itu akan dihantar semula ke kilang untuk memuat turun data sensor serta mengkaji bagaimana suit tersebut melindungi pelumba. Harga sebuah suit MotoGP boleh mencecah lebih RM40,000 dan seorang pelumba kilang boleh menggunakan lebih 20 suit dalam satu musim. Jadi bila tengok pelumba bangun semula selepas kemalangan ngeri, jangan lupa antara sebab utama mereka masih selamat ialah teknologi luar biasa yang tersembunyi dalam suit mereka.